Melancong ke Vietnam, khususnya Ho Chi Minh City, menawarkan percutian bajet yang menarik dengan syurga membeli belah terutama di Ben Thanh, Saigon Square dan makanan halal yang mudah didapati. Destinasi popular termasuk Dalat dan MUI Ni. Restoran halal banyak terdapat di sekitar kawasan Ben Thanh, diusahakan oleh masyarakat Melayu campur. Harga makanan boleh mencecah sekitar VFND 100,000, lebih kurang 20 RM, sepinggan. Kopi Vietnam adalah produk yang sangat disyorkan. Naik perahu di Vietnam, terutamanya basketboat atau perahu bakul di Hoi An, ialah pengalaman ikonik yang menggabungkan budaya tradisional dan pengembaraan menarik. Pengunjung boleh menyusuri hutan kelapa air di Cham Ten, melihat demonstrasi menangkap ikan dan merasai aksi perahu berputar yang menyeronokkan. Hoi An, terutamanya di hutan kelapa, Da Nang dan kawasan pantai tengah Vietnam adalah tempat utama untuk merasai pengalaman menaiki perahu ini. Selain basketboat, Vietnam juga menawarkan pelayaran bot di lokasi popular seperti Ha Long Bay dan lawatan bot laju di pulau-pulau di Phu Quoc. Dalat di Vietnam, yang dikenali sebagai Kota Bunga, dengan iklim sejuk, menawarkan pelbagai jenis bunga yang mekar sepanjang tahun, terutamanya di Dalat Flower Garden. Jenis bunga popular termasuk mawar, orkid, lavender, tulip, bunga matahari, hydrangea dan cherry blossom. Waktu terbaik untuk melawat adalah Disember hingga Februari. Suhu sejuk antara 20 darjah hingga 5 darjah. Pada bulan Disember hingga Februari menjadikan waktu tersebut ideal untuk menikmati keindahan taman bunga di Dalat. Vietnam juga adalah pengeksport buah naga terbesar di dunia, dengan industri pertanian yang sangat moden di kawasan seperti Binh Tuan. Petani menggunakan teknik pencahayaan LED waktu malam untuk memanipulasi fotosintesis, membolehkan buah naga dihasilkan sepanjang tahun, termasuk luar musim, sekaligus meningkatkan kualiti dan kemanisan buah.